pada 16 Mac 2026 baru-baru ini, tuan-tuan sekalian, syarikat Linus, Rare Earth Linus, REE, yang di Gebeng tu. Di Gebeng tu syarikat Australia, tuan-tuan. Company di Australia buat kilang di Gebeng. Proses REE, Rare Earth, nadi bumi. Buat perjanjian dengan Amerika, menandatangani satu binding letter of intent, satu perjanjian dengan Jabatan Pertahanan Amerika, Pentagon, bagi membekalkan oksida nadir bumi selama 4 tahun bernilai 96 juta ringgit. Tuan-tuan, bahan ini ada di kilang Linus di Kuantan. Membekalkan kepada tentera Amerika untuk kegunaan senjata tentera Amerika yang bunuh umat Islam. Kita tak tahu maklumat ini kalau tidak Linus Australia mendedahkan dalam bursa saham Australia. Kita duk buat demonstrasi bantah kekejaman Amerika. Kita menentang kekejaman tindakan Amerika ke atas Iran, Libya, Iraq. Tiba-tiba syarikat yang berada di pengkalan di Malaysia, di Kuantan, buat perjanjian membekalkan bahan mentah untuk kegunaan senjata bagi Amerika. Berapa lama? 4 tahun perjanjian, tuan-tuan.